Hari ini manusia mudah bergaduh kerana perbezaan, mudah bermusuh kerana pendapat, mudah membenci kerana emosi, tetapi anehnya satu senyuman kecil, satu bantuan ikhlas, satu kata-kata yang baik mampu melembutkan hati manusia yang paling keras. Persoalannya, kenapa kita terlalu sibuk mencari perbezaan sedangkan kebaikan mampu menyatukan semua manusia? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini, kebencian memecahkan masyarakat, tetapi kebaikan menyatukan hati manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai, berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza budaya, berbeza pandangan. Namun, kepelbagaian itu sebenarnya adalah kekuatan jika diurus dengan hikmah dan kebaikan. Malangnya, hari ini masyarakat semakin mudah berpecah. Masalah sebenar hari ini bukan kerana manusia terlalu berbeza. Masalah sebenar ialah apabila manusia semakin kurang memilih kebaikan dalam kehidupan. Kita melihat pergaduhan di media sosial, sindiran dan hinaan, sikap mementingkan diri, kebencian kerana perbezaan pendapat, lebih membimbangkan. Ramai manusia lebih suka menyebarkan kemarahan daripada menyebarkan harapan. Sedangkan hakikatnya, masyarakat yang kuat dibina atas semangat saling menghormati dan berbuat baik. Masalah sebenar ialah apabila manusia terlalu cepat menghukum tetapi terlalu lambat memahami. Kita mudah melihat kekurangan orang lain tetapi sukar melihat peluang untuk membantu dan menyatukan. Kita perlu sedar, kebaikan mempunyai kuasa yang sangat besar. Kadang-kadang satu tindakan kecil, membantu jiran, memberi senyuman, menghulurkan bantuan, menjaga kata-kata boleh mengubah hubungan antara manusia. Masalah sebenar hari ini ialah apabila masyarakat semakin hilang budaya kebaikan. Dan apabila kebaikan hilang, masyarakat akan menjadi keras, dingin dan penuh permusuhan. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebaikan adalah bahasa yang mampu difahami oleh semua manusia tanpa mengira perbezaan. Satu, kebaikan membina kepercayaan. Apabila manusia saling membantu dan menghormati, kepercayaan akan terbina. Dan apabila ada kepercayaan, masyarakat menjadi lebih kuat dan bersatu. Dua, kebaikan melembutkan hati manusia. Kadang-kadang manusia yang keras hati bukan kerana mereka jahat, tetapi kerana terlalu lama terluka. Namun kebaikan yang ikhlas boleh menenangkan emosi, menghilangkan kebencian, membina semula harapan. Tiga, perubahan besar bermula dengan kebaikan kecil. Ramai orang fikir mereka perlu melakukan perkara besar untuk mengubah masyarakat. Sedangkan perubahan besar sering bermula daripada perkara kecil. Senyum, menolong orang susah, berkata baik, menghormati orang lain. Kebaikan kecil yang konsisten boleh membina masyarakat yang lebih harmoni. Saya ingin berkongsi satu kisah. Sebuah kawasan kejiranan pernah mengalami banyak konflik. Penduduk jarang bertegur sapa. Masing-masing hidup dengan prasangka. Namun seorang wanita tua mula melakukan perkara kecil. Beliau memberi makanan kepada jiran, menyapa orang setiap pagi, membantu keluarga yang susah. Perlahan-lahan hubungan antara jiran mula berubah. Orang mula lebih mesra, lebih peduli, lebih saling membantu. Perubahannya bukan kerana wang yang banyak, tetapi kerana kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Kisah kedua, seorang pemuda pernah dibenci kerana sikap kasarnya. Ramai menjauhkan diri. Namun seorang guru tua tetap melayannya dengan baik, tidak menghina, tidak membalas dengan kebencian. Perlahan-lahan, pemuda itu berubah dan dia berkata, saya berubah kerana ada orang yang memilih untuk berbuat baik kepada saya ketika semua orang membenci saya. Itulah kuasa kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam dunia hari ini,
Jangan menjadi manusia yang menambah kebencian. Jadilah manusia yang membawa kebaikan dan harapan, kerana masyarakat tidak akan bersatu dengan kemarahan dan penghinaan. Masyarakat akan bersatu apabila manusia memilih untuk menghormati, membantu, memahami, menyebarkan kasih sayang. Mulakan dengan refleksi. Adakah kehadiran kita membawa kebaikan kepada orang lain? Adakah kata-kata kita menyatukan atau memecahkan hubungan? Adakah kita lebih suka menghukum atau membantu? Mulakan dengan langkah kecil. Sebarkan kata-kata positif, bantu orang walaupun sedikit. Hormati perbezaan, pilih untuk memaafkan daripada membenci. Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput anda semua untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membina masyarakat yang lebih positif, harmoni dan penuh nilai kemanusiaan. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada keluarga dan rakan-rakan. Kerana kita mahu melihat lebih ramai rakyat Malaysia menjadi insan yang membawa kebaikan dan menyatukan masyarakat. Ingatlah, kebaikan menyatukan. Kerana manusia mungkin berbeza dari banyak perkara, tetapi hati manusia tetap boleh disatukan dengan kasih sayang, empati dan kebaikan. Teruskan berbuat baik, teruskan menyebarkan harapan, kerana dunia hari ini terlalu banyak kebencian, dan sebab itu masyarakat sangat memerlukan lebih ramai manusia yang memilih untuk menjadi cahaya kepada orang lain. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi masyarakat yang saling menghormati, saling membantu dan bersama-sama membina Malaysia yang lebih aman, bersatu dan penuh kebaikan.